Assalamualaikum guys. Kali ini tim Power Grow kita akan meninjau perkembangan ladang kelapa sawit di mana salah seorang pengguna baja Power Grow kita yang berada di Felda Pasir Besar Gemas Negeri Sembilan. Jom kita borak-borak dengan beliau. Okey Bapan, boleh beritahu nama dan di mana? Saya Abdul Rahman bin Bahrin. Okey. Tinggal di Pasir Besar lah. Saya ada membuat kebun sawit, memajak kebun sawit sebanyak lebih kurang dalam 300 lebih pokok lah. Semenjak saya pakai Power Grow ni sebanyak 3 kali semburan, ada nampak perubahan lah bagi saya lah. Sebab saya yang jaga kebun ni kan. Ada peningkatan lah. Peningkatan. So buat masa sekarang ni rutin membaja abang tu dengan Power Grow ni abang buat macam mana? Dalam 3 bulan satu kali. 3 bulan sekali. Ada lah nampak perubahan daripada segi pelepah dia ada menurun sikit, buah dia ada nampak lah. Pokok tu cantik tak cantik ataupun sihat tak sihat, mana daripada pelepah tu lagi kita tengok. Dengan keadaan daun hijau kan bagi saya lah. Saya pun tak berapa ada ilmu kan, tapi saya tengok perubahan daripada pokok saya, alhamdulillah lah. Ada perkembangan. Dari segi kerja memang mudah, lagi satu jimat. Kalau beli baja kimia ni kos tinggi sikit kan. Ciri-ciri yang paling abang suka tengok barang pokok tu sihat ke ataupun macam mana? Daripada pandangan saya, akar-akar yang lama tu dah mula nampak ada yang baru pula datang. Ini yang membuatkan pembesaran pokok. Lepas guna Power Grow ni ada perubahan lah dari segi akar. Di keadaan pelepah macam tu lah. Pesanan abang pada pelanggan-pelanggan yang membuat sawit disyurkan pakai Power Grow untuk cuba dalam 2 pusingan tengok macam mana perkembangan. Itu saja. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama.